bersopan dengan dia, kita akan dilarian oleh Allah daripada masyarakat dengan penuh penghormatan masuk syurga tanpa hisab. Kita merenung apa yang berlaku dalam sehari dua ni. Bersih 3.0. Apa yang kita nak bersih sebenarnya? Minta maaf tuan-tuan, saya bukan ustaz politik. Saya nak beritahu penjelasan hukum. Lepas tu tuan-tuan buat kesimpulan sendiri. Kita dah kata pengurusan tak bersih, keuangan tak bersih, berlaku rasuah, penipuan pilihan raya, pemindahan daftar pemilih. Apakah boleh kita terus buat demonstrasi ganas begitu, kasar begitu? Boleh? Patutnya ada saluran, ada teguran, ada perbincangan, ada jalan keluar yang lebih aman, yang lebih sopan. Ini maknanya dia kata adinun nasihat. Agama Islam itu nasihat. Lillahi, nasihat kerana Allah. Pilihan raya tak bersih, nasihat kerana Allah. Pengurusan keuangan negara tak bersih, nasihat kerana Allah. Pendaftaran pengundi pemilih SPA tak bersih, nasihat kerana Allah. Wali kutubihi, kerana kitab-kitabnya. Lillahi, wali malaikatihi, kerana kita percaya ada malaikat katib, menipu, muzalim, bekerja, merasuah, berdari orang, berdari kerajaan. Mereka ada. Yang ketiga, Allah dah sebut dah. Bak baik, pada baik, bak jahat, pada jahat. Membuat benda besar, benda kecil, walau sudah sadara. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana-mana orang yang buat baik, walau kecil sadara, nampak dan diberikan jarak. Mana-mana orang yang buat jahat, walau kecil bersadara, diperlihat dan diberi balasan. Tu Al-Quran dah sebut. Hak orang buat jahat, hak orang buat baik, dapatkan jarak. Buat jahat, dapat balasan. Boleh apa? Ad-dinun nasihat likutubihi walirusulihi. Nabi dah ajar kat kita. Tak buat hati, bijak, cari penyelesaian, nasihat, bimbing, tunjuk ajar. Atau tukar ganti orang lain. Kalau Karim Benzema tak dapat menjadi kanggu, Jose Mourinho boleh tukar Gonzalo Higuain. Kalau Messi tak boleh buat gol, jurulatih Barcelona yang bersara, Pep Guardiola, boleh nantilah Andres Iniesta atau Cesc Fabregas cari penalti, buat gol. Apa masalah? Itu juga kita tak puas hati dengan DUN, dengan Parlimen, dengan Menteri Besar. Pilihan raya 4 tahun sekali tukar. Kita tak perlu beragak ramai-ramai. Mula pukul 1 pagi lagi nak buat bersih 3.0. 3 pukul 1 pagi lagi. Tapi kalau ajak dia mulai pukul 1 pagi, dia marah ke imam. Mengusi surau nak marah, dia terbasa masjid nak marah. Apa awak sangat dia mulai 1 pagi? Dia dah buat kedai mamak. Anak dia sendiri main badminton, main futsal. Balik 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Tak balik pun. Relax dulu. Tapi kalau buat kerja agama 1 pagi, nak marah. Apa tahlil 1 pagi? Orang mana tahlil 1 pagi? Ustaz ni buat tahlil 1 pagi. Mana boleh? Oh marah. Tapi kalau main futsal 1 pagi, apa? Anak kita tak balik 3 pagi, tak apa? Tak balik 2 pagi, 10 pagi pun tak balik. Rumah mana pun tak tahu, tak apa. Kita kalau ajak kiamat 1 pagi, tak pagi dah. Tapi kalau ajak bersih 3.0, bersih 4.0, 5.0, 1 pagi, okey? Saya bukan ustaz politik, tuan-tuan. Tuan-tuan nak marah tu persepsi, tapi bukan dengan hukum. Bila kita tak puas hati dengan orang, boleh kita demonstrasi, boleh. Tapi demonstrasi tempat yang aman. Demonstrasi secara sopan ni. Kalau orang menyakiti kamu, menzalimi kamu, kamu nasihat dia, bentuk dia, tunjuk dia secara sopan. Orang jahil tak tahu apa, tak belajar negro ataupun barbarian culture, budaya barbarian, kita tetap berhadap sopan dengan dia. Betul lah kita terasa dia ni tak ada adab, tidak bertamadun, tapi tetap berhadap sopan, kerana akhirat nanti kita dilayan VIP di akhirat. Kalau kita bersih 3.0 pun, apa demonstrasi, jangan menyusahkan orang. Jangan duduk tengah jalan orang lalu lalang, orang nak beli, nak jual, nak niaga, orang nak pergi hospital, orang sakit, nak pergi pejabat, nak kerja. Ini kita duduk penuh untuk jalan je.
Usahakan siapa tuan-tuan hari Jumaat lepas saya nak pergi mengajar Masjid Jamil, ya? Pusing sana tutup, pusing sini tutup, pusing sana tutup, sini tutup, ya? Saya sebutlah tuan-tuan ni dah awal ni berkumpul, boleh ramai tutup jalan tu jalan ni. Aku nak mengajar pun susah. Tapi kalau demonstrasi tempat-tempat yang tak ganggu orang, dibenarkan. Kita sebut, kita berhimpun, kita satu suara nak menyatakan orang ni zalim, dan tindakan-tindakan pantas perlu diambil bagi menyelamatkan maruah agama, masyarakat, bangsa dan kepentingan umat Islam serta kepentingan negara. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita ni demonstrasi pun semayang betul-betul. Yang saudara-saudara kita pergi demonstrasi semayang kat masjid negara, tak pakai kan? Semayang tak masuk dalam rel, semayang kat pekarangan masjid pakai kasut. Tak betul tu. Di dalam buku saya, Sifat Salat Nabi yang Sahih, dia sebutlah hukum semayang pakai kasut. Dia sebutlah kalau kasut tu tak najis, sah, boleh. Dengan syarat kasut yang kita pakai tu boleh dilentuk. Kerana wujud jemaah kaki di dalam sujud wajib dilentuk, wajib dirapat. Mana tak itu tak sah. Kasut yang kita pakai tu kalau permukaan kasut kepala dia tu gerak, tak boleh dilentuk, ini tak sah semayang. Yang kedua, kasut tu najis. Syarat sah semayang suci daripada najis, suci daripada ada kecil dan ada besar. Yang kita semayang tu kasut jenis apa, masuk kecil, masuk bengkok, masuk tanda, jalan, pijak najis, mana sah? Walau kita kata masjid negara dan terang merdeka, masuk semayang dulu. Kalau betul kita nak demonstrasi cara Islam, kalau demonstrasi cara Melayu, Bugis, Jawa, semayang lebih kurang. Patut demonstrasi 5 jam. Itu tak betul. Patut demonstrasi aman dibenarkan, demonstrasi ganas haram. Kita tengok hukum, demonstrasi begini jadi sunat, jadi haram, jadi makruh, jadi haram. Tiba-tiba jadi ganas. Dia ada dua perkara, sama ada peserta yang provok atau pengawal keselamatan yang provok. Siapa yang jadi provok tu? Boleh kita cari sekarang. Patut ganas, pukul orang tu, pukul orang ni sampai berdarah, masuk hospital. Anggota polis pun kena pukul, kereta pun terbalik. Malam ketua polis negara keluarkan kenyataan rugi 1.8 juta, 1.8 juta rugi kerana benda-benda macam tu. Ini bukan demonstrasi Islam, ini demonstrasi, boleh jadi demonstrasi Melayu, demonstrasi Cina, demonstrasi Jawa. Tak ada tak? Dan ada orang buat provokasi dalam tu. Kadang orang yang demonstrasi tu ikhlas nak membaiki keadaan. In uridu ila al-islah mastata'tu, nak memperbaikikan keadaan yang upaya. Tapi ada orang lain buat provok pula. Ada orang lain buat propaganda pula. Lompat sana, maki sana, cela sini, buruk sana, buruk sini, lompat sana, lompat sini, bakar sana, bakar sini, lontar sana, lontar sini. Patut pihak keselamatan kita. Kalau demonstrasi pun kebanyakan orang Islam. Polis pun orang Islam, SB pun orang Islam, FRU pun orang Islam, Rela pun orang Islam, Pertahanan Awam pun orang Islam. Bukan Islam, berapa kerat ya? Kerana kita bertemu, duduk bergaduh, duduk sembungkan, duduk belasah. Ini tak orang Islam juga, malu. Hari ini pembangkang buat demonstrasi tak puas hati yang kerajaan. Nanti pilihan raya, pembangkang pula jadi kerajaan. Orang ni pula demonstrasi balapan dia. Jadi bila nak selesai? Sikit-sikit demonstrasi. Kalau saya jadi agung lah, saya terasa bagaimana rakyat saya boleh bertindak ganas dalam demonstrasi. Kalau saya jadi Perdana Menteri, bagaimana kiranya kesan yang terdapat pada rakyat saya hasil daripada demonstrasi ganas yang dilakukan. Begitu juga kalau kamu jadi agung, kalau kamu jadi raja, kalau kamu jadi sultan, jadi Perdana Menteri, jadi ketua polis negara, kamu fikir juga kesan tu. Tuan-tuan rasa panas tak? Relax, betul. Kita cakap tentang hukum, bukan cakap pasal politik. Politik kepartian itu soal kedua ketiga. Yang pertama tentang hukum dulu. Apa hukum demonstrasi itu? Dapat tengok dalam hadis ni, orang buat zalim kali kita sabar. Kita boleh pahala bersabar. Kalau orang mati kita cela kita bersabar. Kita dilayang VIP ya kan? Kalau nak mengislah, nak memperbaiki keadaan, hanya ada salurannya. Nasihat, bimbing, tunjuk ajar, tegur, bincang. Nanti cara baik. Sabar. Hello. Tengok tak ada respon. Ya Ustaz Sami, aku mana ni? Kok biru kau ke Ega ke kelabu? Dia kata kita pula kelabu.
Ni soal hukum tak ada kelabunya. Hukum tu ada 5, wajib, sunat, haram, makruh. Tuan-tuan jangan dengan ustaz politik yang berdal je. Kita ni tak tengah-tengah. Buat gini jadi gini, buat gini jadi gini.